Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam my channel YouTube. Saya nak ucapkan terima kasih kepada yang dah subscribe. Semoga korang semua dilimpahi rezeki dan dipanjangkan umur dan dipermudahkan urusan kita semua. Amin amin rabbal alamin. Jumpa lagi hari ini. Setelah sekian lama tak buat video, tapi saya banyak menghantar short-short lah. Korang boleh tengok di situ lah. Saya hari ni masak gulai lemak ikan duri. Bismillah. Okay. Macam biasa saya selalu letak air dulu, lepas tu baru letak santan, sebab saya tak nak macam dia pecah minyak nanti. Dia akan pecah minyak nanti. Macam kalau kita tinggalkan dia okey lah kan, harap-harapnya. Sebab tu saya masak dengan air dulu, macam gulai labu ke, asal gulai lemak apa pun. Ni ikan duri saya masak banyak sikit sebab dia kecil-kecil. Kalau saya 8 ketul, saya tambah 10 tadi. Saya membasuhnya dengan asam jawa, dan bagi saya asam jawa tu dia macam ada macam isi-isi kan. Ramas-ramas kan, dia macam senang kalau kita nak basuh ikan, bagi saya lah. Kalau asam keping, dia berbentuk kepingan. Pisaskan kepingan, dia payahlah nak keluar asam dia. Melainkan kalau lama-lama dikerat-kerat ke, baru keluar asam dia, bagi saya lah. Saya letak dalam kunyit je. Bawang merah, bawang putih halia pun tak ada. Simple, ni memang simple. Tapi dengan kunyit tadi agak banyak juga. Dan saya telah meletakkan ajinomoto dan garam. Hari ni tak letak cukup rasa. Ajinomoto rasanya. Saya dah lupa. Sama ada ajinomoto atau garam, tu je. Ajinomoto atau cukup rasa. Sorry. Okay, ada asam-asam. Dan saya akan makan dengan ni lah. Dah siap nak jimatkan tenaga, nak jimatkan durasi. Okay, sebab orang tak suka tengok lama-lama sangat kan. Tapi kadang-kadang kalau saya tengok YouTuber lain macam Indonesia kan, durasi diorang biasanya 18. Kalau okay, nak lock upload jap. Aslam Petualang and the Gang, Aslam dia lebih sikit kot. Kalau beda tipis tu selalu 20 lebih. Kalau Amal Family tu macam 18. Banyaknya saya tengok. Kena ada time lah nak tengok. Kadang-kadang letih-letih tu kan, tak buat apa, baring-baring tu tengok lah. Saya tak suka tengok YouTube vlog kan. Kalau macam tengah buat kerja, tinggal-tinggal, saya suka tinggal-tinggal sikit tak apa, macam lipat kain ke kan. Saya tak suka macam tinggal banyak sangat. Sebab saya nak tengok momen-momen tu. Okay. Baru ni ada satu kehilangan subscribe. Saya agak sedih. Saya agak sedih lah. Lepas tu saya hantar 2 video, jadi tambah 2. Lepas tu saya hantar, bukan saya hantar, saya tak hantar lagi. Lepas tu esoknya tambah 1. Alhamdulillah. Terima kasih banyak yang subscribe tu. Semoga korang pun kalau yang ada channel dilimpahi rezeki juga. Saya letak satu kotak yang kecil ni. Terpulang kalau nak bagi pekat lagi boleh. Tapi saya rasa macam ni je lah. Saya ada lagi, tapi saya saja nak jimat kan.
Makan dengan ni sayur kobe. Saya dah masak tadi. Nasi pun dah masak ni. Tengok. Tengok. Masak secara manual macam biasalah. Bukan saya suka tapi buat masa sekarang kena masak manual kan. Tudung saya susah sikit nak betul. Apa lagi ya? Nak hujan ni. Buat apa perlu. Sebenarnya perlu saya punya powder foundation jadi lain, jadi jadi dia susah sikit nak bercampur tapi kadang-kadang bercampur sikit lah. Sebab memang perlu sekarang ni. Saya tak boleh buka kipas kan tengah masak. Okay, saya memang nak buat pendek je sebab kadang-kadang handphone saya ni masalah storage dululah. Walaupun sekarang dah okay, clear, tapi kena jaga-jaga lah. Maksudnya jangan lama-lama sangat. Dulu memang selalu suka buat video yang lama-lama panjang sangat. Tapi ada yang saya delete, yang saya tak suka. Ada yang saya biar juga. Bukan semua nak buang kan, penat je buat. Okay. Yang tadi saya dah rebus lama, nanti dia lembik. Tapi ikan duri ni kalau kita goreng dia macam melekat sikit sebab bagi saya macam lemak kat badan dia kot je. Maybe lah. Okay korang, terima kasih banyak. Sorry kalau ada salah dan silap. Ni dah masak, saya nak tutup. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih.